Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Hari ni kita ride malam. Tak ada ride pun, aku nak ronda-ronda je. Dan mak aku ada suruh back in duit sikit. So, ala-ala tu kita bawa motor ni. Minyak tengah satu bar, sekejap lagi kita isi lah. Satu santai je. Nanti kau tak dengar suara aku pula kan. So, aku nak cerita sikit lah. Malam ni satu benda, satu bab, iaitu apa, 250cc cukup ke tidak. Aku ada pernah cakap pasal benda ni, tapi dalam tak secara detail lah. Okay, untuk maklumat korang, aku bukanlah pro ataupun expert mengenai motor besar dan sebagainya. Cuma aku bekerja di Kawasaki. Dan aku juga pernah bawa beberapa biji motor besar. Itu je lah. So, ini aku ambil pun daripada pendapat-pendapat otak-otak yang ada, yang aku kenal. Dan pengalaman aku daripada otak-otak cerita kan. So, 250cc cukup ke tidak? Dia depend kepada orang. Sebab ramai yang kata, ada yang komen dekat video aku juga, apa hal ambil 250, ambil dah besar sikit kan, apalah kan. Tapi bagi aku, untuk akulah, 250 is good enough. Is very good enough. Tapi biasalah manusia kan tak pernah cukup. Memanglah kita nak motor besar. Kita nak motor besar lagi. Memang aku pun sama. Tapi kalau kata bukan keperluan. Kalau kata macam apa, cukup ke tidak, 250 is good enough lah sebenarnya. Good enough. So kalau korang daripada Kapcai ke, daripada 150 sport bike ke, pergi 250 sangat worth it lah. Sangat berbaloi. Kalau korang nak stay 250 pun okey. Okay, ada dua golongan yang aku pernah jumpa. Yang pertama, dia pakai 250 yang sangat lama. Memang dia pakai lama. Maksudnya macam dia pakai R25 kan, Ninja 250 kan. Dia pakai dalam 7-8 tahun, 10 tahun dia pakai. Sebab lah, motor Japan ni, motor Yamaha, motor Kawasaki ni dia agak tahan lama kan. Kemudian ada satu lagi orang yang pernah jumpa. Dia beli motor baru tapi masih lagi 250. Ada yang pakai Ninja 250 daripada tahun 2014 kan. Lepas tu dia 3 tahun dia jual, dia beli Ninja 250 yang latest. Keluar lagi latest Ninja 250, dia beli lagi. Gitu. So dia memang pakai 250. Ada yang tu dia pakai 4 biji Ninja 250. Berlainan generasi lah. So ramai je yang okey dengan motor ni. Okey, motor 250. Satu lagi bab yang aku nak cerita, kelajuan bukan segalanya. Okey, seriously, kelajuan bukan segalanya. Kelajuan memang best, tapi bukan semua orang mencari kelajuan. Macam ZX25R, ramai yang bising dekat video-video aku dan sebagainya, yang kata ZX25R tu bunyi macam ribut, pergi macam siput. Betul, dia 250 je. Korang nak expect apa kan? Betul ramai kata harga dia mahal dan sebagainya. Tapi guys, 250 ni very very flexible. Korang tak payah fikir sangat. Walaupun korang kata maintenance macam superbike, motor besar, still lagi murah daripada superbike. Seriously, Rotek Insurance of course lebih murah daripada superbike. Dan minyak hitam dia tak sama macam 4 silinder yang lain. Minyak hitam dia guna 3 botol je, 2.5 liter. Second service kau pakai 0.5 liter tu balik, beli 2 botol saja. So yang motor 4 silinder lain macam Z9 lah, sebab motor besar, yang cc besar, diorang 4 botol guys. 3.8 ada, 3.9 ada. So lain, sangat lain. Maintenance pun lain. Dan setiap orang bukan nak laju tu pun. Uish, pahal berhenti tu. Dekat rombok berhenti pun. Dekat rombok berhenti. Kan semua orang nakkan kelajuan. Aku ramai lah komen-komen. Biasanya geng-geng yang tak pernah pakai motor cc besar lah sebenarnya. Diorang akan cakap, beli motor besar lagi bagus lah sebagainya. Okay. Salah sebenarnya. Setiap orang lain keperluan, lain keseronokannya. Okay, dah settle. Kita sambung. Okay, macam aku cakap,
Setiap orang lain, minat dia lain lah sebab kenapa dia pakai motor. Ah, Macam aku pula, aku minat rupa sport bike. Tapi aku nak jalan jauh. So, kategori yang aku sesuai adalah sport touring lah. Macam Ninja 250 ni, sport touring. Memang aku ada niat nak upgrade lagi. Tapi bukan sebabkan perlu ke tidak, memang tak perlu pun sebenarnya aku upgrade. Biasalah nafsu kan. Tak tahulah, aku rasa macam nak tahan nafsu lah sebenarnya kan. Tapi untuk Ninja 250 ni bagi aku memang tip top lah. Memang terbaik, one of the best motor yang aku pakai lah. Itu. Yes, dia tak ada upside down fork. Banyak benda dia tak ada kan. Betul? Tak ada cruise shifter, tak ada apa. Memang kosong. Harga dia pun murah kan, 23,000 on the road. So bagi aku tapi maintenance dia rendah dan sebagainya. Aku tak payah fikir lain sebab aku boleh enjoy benda lain. Satu lah, kalau orang beli motor, jangan sampai nak isi minyak pun kena catu kau. Itu maksudnya motor tak sesuai untuk korang. Serius aku cakap. Satu lagi tolong respect lah. Orang pakai motor apa sekalipun, respect. Peminat dua roda, sama-sama, tak ada apa pun. Contoh orang tu pakai motor yang murah, tak semestinya dia tak ada duit. Berkemungkinan dia ada benda lain yang dia nak beli. Maksudnya motor bukan keutamaan dia. Sebab hidup ni hidup ni macam-macam. Hobi-hobi juga, tapi janganlah sampai aku pernah dengar catu makan lah, catu minyak lah sebabkan motor. Aku beli kapcai tu pun, kalau kau tengok video kenapa aku beli Y16 tu, bukan sebab aku nak jimat-jimat, tak. Sebab motor dia bergantung. Bawa je pulas, highway je pulas habis kan. So bahaya sikit lah untuk aku pergi kerja. Lepas tu aku beli Y16. Itu je. So video singkat je pada malam ni. Harap korang enjoy. Tak ada apa nak bebel, tu je benda aku nak bebel. Harap ada ilmu sedikit lah. Walaupun kalau kau ada share, ada ilmu lain boleh share juga kat bawah, okay? So jaga aku nak isi minyak.